Malam saya ada tunjuk yang saya ada siapkan perfume ni kan. So hari ni saya nak pergi post ada 2 orang. Walaupun saya kata macam kalau sumbang 50 saya bagi 2 botol je yang dalam video sebelum. Jadi saya nak tunjukkan perhargaan saya lah. So instead of bagi 2 saya bagi 3. Sebab kontak je. Tu hari pertama saya buat tu memang saya buat dekat Lotus Kajang memang keras. Orang asyik tak nak. Tapi 2 orang abang ni dia memang supportive and sebab diorang 2 lah saya jadi lagi semangat untuk buat fundraise sebab support diorang ambil ni kak, dia dapat beli botol, dapat beli parti, dapat beli alkohol. Saya memang bersyukur gila jumpa 2 orang abang tu. Dan hari pertama tu memang banyak sangat negatif, tapi 2 orang abang ni tunjuk yang positif, yang sangat positif lah. Jadi saya bagi diorang botol lagi 1, walaupun 2 je sepatutnya lah, tapi kita bagi lah. Dan on top of that, saya ada bagi juga handwritten card. Okay, so saya bacakan Salam Basito Omar. Saya Ahli Adam, CEO Asabik Perfume ingin mengucapkan terima kasih kerana menyokong permulaan perniagaan saya. Sebagai tanda perhargaan saya menyelitkan lagi 1 botol perfume. Kalau suka boleh bagi tahu kawan, kalau ada kurang boleh bagi tahu saya akan perbaiki lagi. Sekali lagi terima kasih. So ni untuk Abang Basit Omar dengan Abang Sam, 2 orang abang ni. Jadi lepas ni saya nak post kan, ni macam surat cinta. So nak post ni dan saya akan selitkan sekali, lepas tu nak bubble wrap, lepas tu nak post lah. So tu je update untuk hari ni.